Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di malam indah ini, di larut malam yang indah, kali ini kami akan membawa tema berkenaan komunikasi era digital sebagai wahana ataupun alat sebagai pemeliharaan bahasa dan juga perpaduan pemangkin, perpaduan madani. Okey, oleh itu sebelum kita memulakan segmen kita pada hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu panelis kita dan tentunya saya, moderator yang kacak lagi bergaya ni. Nama saya, moderator pada hari ini akan membawa anda berkenaan dengan era digital ini. Dan nama saya adalah Putra Adam bin Masaid. Dan seterusnya, sahabat kita panelis yang kacak lagi bergaya ni dan juga ceria kawan ini, Farhan, perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syahid Farhan. Ya. Saya merupakan panel pertama bagi kita punya sesi kali ini. Seterusnya kita akan ditemani juga oleh panelis yang cukup berseterus juga dan cukup cendekiawan juga dan juga kacak lagi bergaya. Dan kita akan perkenalkan panelis kedua. Saya Muhammad Tafizan Ajuni, merupakan panel kedua bagi forum ini. Oleh itu saya akan perkenalkan pengenalan terdekat, contoh terdekat di mana era komunikasi digital atau dikenali juga komunikasi era digital. Ada yang mengatakan mempertikaikan di mana era digital ini adalah sebuah pengakis di mana menjadi kebejatan yang boleh mengakis kedaulatan ataupun kita punya kebudayaan dan juga pemeliharaan bahasa kita. Dan ada juga yang menyokong bahawa modernity ini sebuah angkara yang menjadi transformasi yang boleh menyesuaikan citra sesuai zaman. Di mana kita tahu, sedia maklum ya, para panelis, di mana kita dicerah dengan pendedaan teknologi dan banyak yang mempertikaikan juga dan banyak yang menyokong. Oleh itu kita akan bertemu dan akan membentangkan dan mengumpulkan pendapat kita, mengumpulkan pendapat kita tentang perpaduan dan juga apakah era komunikasi digital. Oleh itu saya akan menyatakan soalan yang pertama kepada panelis pertama kita, iaitu bagaimana soalan untuk pemeliharaan bahasa. Saya nyatakan soalan yang pertama, bagaimanakah era digital boleh menjadi peluang dan bukan ancaman kepada pemeliharaan bahasa Melayu? Okay, baiklah, saya akan menjawab soalan pertama pada panel kita ini. Jadi pada pendapat saya kan, era digital ini dia dapat membantu dalam proses memartabatkan bahasa Melayu. Kerana seperti yang kita tahu, pada hari ini ramai anak muda yang menggunakan platform media sosial, contoh seperti TikTok, WhatsApp. Kita juga tidak terlepas daripada perkara itu. Jadi kita boleh gunakan platform ini untuk mempromosikan tentang bahasa Melayu kita ini kepada seluruh masyarakat di luar sana. Jadi perkara ini akan secara tidak langsung akan dapat mengembangkan lagi pengetahuan orang di luar sana tentang bahasa Melayu kita sendiri, bahasa Melayu kita itu sendiri. Jadi secara tidak langsung perkara ini akan dapat memartabatkan dan juga dapat mengukuhkan lagi pendapat bahasa Melayu kita. Okey, jadi itu sahaja untuk jawapan saya. Setelah kita mendengarkan pendapat beliau, iaitu panelis kita, iaitu Farhan, yang mengatakan bahawa sebenar-benarnya era digital ini bukanlah sebuah kebejatan atau angkara yang boleh merosakkan, mengakiskan kita punya kebudayaan, justru kita punya bahasa. Ini bukan merupakan sebuah kebejatan, namun sebuah pemangkin. Betul atau tidak, Farhan? Ya, betul. Itulah bukan ancaman, dia merupakan pemangkin. Oleh itu saya akan teruskan dengan soalan yang kedua, di mana apakah cabaran bahasa Melayu? Sedia maklum lah kan, cabaran bahasa Melayu di mana-mana media sosial ini memang mengganggu. Memang memberikan anasi unsur, kadang-kadang keganasan yang memberikan inisiatif yang tidak baik. Oleh itu apakah cabaran bahasa Melayu dalam media sosial yang dipenuhi dengan orang kata bahasa slang dan bahasa rojak ini mengganggu kita mengakis memartabat. Itulah kenapa banyak yang mempertikaikan era digital ini mengakis bahasa Melayu. Dan apakah dia punya soalan yang saya kemukakan kepada Farhan, apakah cabaran bahasa Melayu dalam media sosial yang dipenuhi dengan bahasa rojak? Secara asasnya, kalau kita tak boleh lari daripada bahasa rojak ni dalam media sosial, sebabkan penggunaan terlalu luas, terlalu meluas pada seluruh pengguna.
Jadi apa yang kita perlu ambil iktibar, bahasa rojak ni boleh digunakan, tapi kita perlu bersikap profesional. Tidaklah kita terlalu menggunakan bahasa rojak itu dalam majlis platform yang rasmi, ataupun seperti yang kita buat forum ini, kita guna bahasa rojak. Ini nampak seperti tidak mentabatkan bahasa Melayu. Kita boleh gunakannya, tapi bukanlah secara dalam yang rasmi. Yang keduanya, bahasa rojak ni ia mencampur adukkan antara mungkin bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi kita ambil sebagai contoh ibu bapa, mereka tidak boleh menerapkan perkara ini ataupun dalam keluarga mereka, tak boleh dah. Sebabkan perkara ini akan mempengaruhi anak mereka, yang secara tidak langsung anak mereka akan berfikiran, oh, inikah bahasa yang kita perlu patutnya sebagai anak, sebagai parent, ibu bapa, kita perlu mempertabatkan, kita mengenai kepada anak-anak kita cara untuk mempertabatkan bahasa Melayu kita ni, untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan. Itu sahaja pada saya. Nampak bergaya betul cendekiawan kita pada hari ini, Farhan, di mana dia menceritakan dengan cabaran, namun dia menyelipkan sebuah tanggungjawab keluarga. Luar biasa pendapat beliau sebentar tadi. Dan saya teruskan dengan soalan, di mana apakah panel terbuka dalam memberikan perkongsian inisiatif yang sudah diberikan. Contoh yang pertama tadi, inisiatif keluarga, betul? Kita akan teruskan, apakah inisiatif bagi kempen, aplikasi, konten kreatif, inovasi yang berjaya memperkasakan bahasa Melayu? Boleh berikan perkongsian contoh, apakah inisiatif mereka melalui kempen ataupun sebuah carnival ataupun sebuah aplikasi yang menggunakan digital, tidak lagi menggunakan secara ilustrasi, secara nyata, namun secara maya. Dan apakah juga konten kreatif yang boleh mengekalkan, memperkasakan lagi bahasa Melayu kita, di mana kita tahu modernity ni sudah dimanfaatkan, kan? Betul, bahasa Melayu kita tidak lagi secara langsung, tapi secara dalam talian pun boleh dilakukan. Oleh itu, panelis boleh berikan pendapat anda. Saya cuba sebab soalan panjang sikit. Jadi dalam konteks moden ni, seperti yang kita sudah maklum, platform sosial media, kita berbalik semua kepada platform sosial media. Anak muda sekarang lebih kepada penggunaan platform sosial media. Jadi perkara ini kita kena memanfaatkannya, sebabkan memang itulah yang sekarang ni digunakan ataupun relevan untuk kita berkongsikan sesuatu kebaikan atau keburukan. Jadi kita balik kepada persoalan tadi. Antara konten yang kita boleh buat adalah dengan yang pertama, pihak kerajaan boleh menganjurkan kempen yang, ataupun pihak sekolah ataupun pihak kerajaan boleh menganjurkan kempen satu video yang untuk menghasilkan video tentang penggunaan bahasa Melayu, komunikasi secara berkesan. Jadi mereka boleh menggunakan insentif, menyediakan insentif sebagai kewangan, menyediakan hadiah RM1,000 ke tempat pertama, kan. Jadi perkara ini secara langsung dapat, yang pertama dapat menarik anak muda untuk lebih mengenali ataupun mengetahui tentang bahasa Melayu, komunikasi. Di samping mereka juga dapat menyebarkan kebaikan kepada seluruh warga maya. Jadi itu sahaja jawapan berdasar dia. Dari jawapan anda, saya telah memikirkan bahawa inisiatif dari kempen di mana menyedarkan masyarakat, memartabatkan bahasa Melayu. Misalnya kita ambil contoh terdekat, kempen bahasa Melayu, mempartabatkan bahasa Melayu menggunakan digital. Mungkin juga berkaitan dengan aplikasi. Saya faham maksud ujar beliau yang sangat filosofi sebentar tadi, di mana aplikasi boleh kita kaitkan dengan seperti Quizy. Quizy kita boleh gunakan, manfaatkan digital ini sebagai platform di mana kita boleh menjadikan Quizy sebagai bentuk kuis. Seperti kita tahu sedia maklum, di mana-mana sekolah institut, Quizy ini menjadi pilihan utama. Betul atau tidak? Itu yang ujar anda tu benar-benar memberikan saya jentikan ide itu sebentar tadi. Luar biasa ya, kita punya panelis pada hari ini. Dan saya teruskan dengan soalan yang keempat, di mana bagaimanakah bahasa Melayu bersaing dengan bahasa global di dunia digital? Okey, yang pertama sekali, tidak dinafikan bahawa kita bahasa Melayu ni mungkin
kebanyakan yang berpendapat bahasa Melayu ni agak mundur berbanding bahasa Inggeris. Bahasa tu bahasa global lain, tapi yang paling global yang selalunya bahasa Inggeris lah kan. Pemikiran seperti ini patutnya tidak ada dalam konteks kita, terutama sekali orang Malaysia, kerana kita sendiri mengangkat martabat bahasa Melayu ini. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita sendiri yang harus, kita berfikiran bahasa Melayu ini rendah daripada bahasa Inggeris. Kita sendiri yang perlu mengangkat bahasa Melayu ini setara dengan bahasa yang lain. Perkara ini dapat dilakukan melalui seperti yang nyatakan tadi, kempen. Semua pihak mainkan peranan yang penting bagi menjayakan perkara ini. Dan perkara yang paling penting adalah minda kita. Kita tidak boleh terpengaruh bahawa bahasa Melayu kita ni mundur sebenarnya. Padahal tidak sebenarnya. Kita sendiri yang, kalau bukan kita siapa lagi kan, betul, yang mahu mendapatkan bahasa Melayu. Betul. Jadi itulah jawapan. Oh, sebentar, beliau benar-benar memberikan ujian yang betul-betul berkesan untuk saya. Saya memberikan pendapat dari ujian beliau tadi, izinkan. Di mana ilham yang diberikan, di mana saya merangkumkan bahawa bahasa Melayu kita memartabatkan di peringkat global. Saya ambil contoh terdekat dalam industri nyanyian hiburan, iaitu yang kita berhormat Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang biduanita negara kedua, yang dimana menyanyikan lagu medley cinta. Benar, dia berdiri di persada dunia pada Royal Albert di London. Dia menyanyikan lagu medley cinta, di mana lagu lirik dia bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Dan ini membuktikan bahawa bahasa Melayu boleh mengangkat martabat mereka di global. Bayangkan, nyanyian lagu tradisional kita menjadi kegemaran Raja Charles. Betul-betul. Sedangkan Raja Charles iaitu lagu Anta Permata, di mana lagu Siti Nurhaliza, sekali lagi Datuk Seri Nurhaliza, lagu dia menjadi lagu kegemaran. Bayangkan seorang raja dari barat menyukai lagu Melayu tradisional. Tengok betapa mulianya bahasa kita diangkat di peringkat globalisasi. Kita boleh ambil lagi contoh terdekat di industri perfilman, industri hiburan, di mana siri animasi yang terkenal Mekamoto. Tahu Mekamoto? Mekamoto menggunakan sari kata bahasa Melayu dan dia dipertontonkan oleh rakyat Jepun. Wah, luar biasa kan? Betul. Di mana ujar anda yang mengatakan, oh saya memberikan jentikan minda seperti tadi beliau ini. Ujar anda kata, saya boleh ingat animasi kita di luar pasar global sangat terkenal. Itu yang kita kena pertikaikan. Kenapa bahasa Melayu ini adalah mengakis, tapi sebenarnya ini adalah pemangkin. Benar atau tidak, Pranis? Betul. Iya. Di mana bagaimana siri animasi kita, siri animasi anak kebangsaan kita menggunakan bahasa Melayu, walaupun dia berunsur dengan teknologi futuristik, namun menggunakan bahasa Melayu. Betul. Kita memartabatkan dalam satu aspek, di mana aspek hiburan. Seperti kita tahu, kita menyemai atau melengkapi kita punya citra akan modernity, citra akan sesuai peredaran zaman. Kita tidak bilang kita ketinggalan zaman, namun ini adalah satu transformasi di mana dia sebagai pemangkin. Betul artikel luar biasa ya. Sebentar tadi saya diberi jentikan ilham sebentar tadi. Itu seperti saya katakan ni, minda kita patut melihat meluas, secara meluas. Itu yang apa yang kelebihan, bukannya pandang bahasa Melayu kita ni kekurangan. Iya benar, itu yang luar biasa lah. Terima kasih pada panelis yang pertama. Sebentar tadi saya cukup kagum dengan beliau. Dia memberikan sedikit jentikan ilham. Dia memberikan saya bercakap. Saya tidak banyak bercakap, tapi alhamdulillah lah, syukur. Gimana memberikan saya jentikan ilham sebenarnya, syukur ya. Saya teruskan dengan seperti yang kita tunggu-tunggu, panelis kedua kita yang kacak lagi bergaya, dia kawan, tegas dan perkasa juga lah orangnya. Okey, kita teruskan dengan soalan tentang perpaduan madani. Panelis kedua, Hafiz, saudara Hafiz. Di mana bagaimanakah komunikasi menjadi jambatan perpaduan masyarakat Majmuk Malaysia? Baik, seperti mana yang kita ketahui, negara kita ni Malaysia mempunyai masyarakat majmuk ataupun masyarakat yang pelbagai kaum. Sama ada dari 3 bangsa utama, iaitu Melayu, Cina, India. Dan kemudian kita fikirkan bagaimana komunikasi ini menjadi jambatan perpaduan kepada bangsa-bangsa India dan juga bangsa-bangsa lain. Jika kita lihat lebih mendalam, generasi sekarang, iaitu yang mereka gelar sebagai Gen Z, mereka lebih menggunakan bahasa rojak ataupun bahasa campur aduk, sama ada Melayu dengan English, Melayu dengan bahasa lain. Kemudian bagaimana komunikasi ini
menjadi jambatan perpaduan, yaitu dengan cara pertama, bahasa Melayu ini perlu diterapkan lebih mendalam, terutama dari mereka ini sejak kecil lagi. Dalam hal ini ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk mereka ini fasih menggunakan berbahasa Melayu, terutama yang bukan bangsa Melayu, sama ada India, Cina. Mereka perlu dididik sejak dari awal untuk membiasakan diri mereka menggunakan bahasa Melayu ini, supaya apabila mereka besar, mereka sudah tidak lagi kekok untuk menggunakan bahasa tersebut dan fasih. Dan kemudian bagaimana komunikasi ini menjadi jambatan perpaduan. Apabila kita melihat lebih mendalam, terutama dari segi pendidikan ataupun sekolah, contoh sekolah menengah kebangsaan ataupun SK, start dari SK ataupun tadika, kita lihat setiap institusi pendidikan ini mempunyai pelbagai bangsa dan kaum tersendiri. Jika murid-murid ini dididik lebih awal oleh ibu bapa mereka, maka mereka tidak akut ataupun tidak kekok untuk berbicara ataupun berhubung dengan rekan-rekannya yang lain yang berbeza bangsa. Jadi bagaimana yang menjadi jambatan perpaduan dengan komunikasi yang baik, yaitu menggunakan bahasa Melayu antara satu sama lain. Jadi mereka ini mudah untuk bergaul, mudah untuk bercerita. Lebih-lebih lagi yang kanak-kanak yang masih memikirkan main, sudah tentu mereka ini memerlukan komunikasi yang baik antara mereka masing-masing. Kemudian apabila kita beralih lagi kepada sekolah menengah, kita mempunyai ujian lisan pertuturan dalam SPM. Ia juga memainkan peran penting, yaitu komunikasi. Setiap pelajar ni memainkan peran penting. Jadi dengan ujian-ujian yang ada tu, ia juga dapat menjadi jambatan perpaduan. Yang ini bertanya kepada ini bagaimana untuk menjawab ataupun menuliskan ayat-ayat yang baik. Jadi dengan cara ini, komunikasi ini dapat menjadi jambatan perpaduan. Kerana kita dapat lihat dengan jelas, dengan komunikasi tersebut pelbagai bangsa ini dapat bergaul tanpa merasakan perbezaan mereka masing-masing. Jadi kita lihat di sini bahawa komunikasi itu menjadi satu tangga ataupun batu loncatan mereka untuk menjadikan perpaduan ini lebih baik. Kerana Malaysia ini mempunyai pelbagai bangsa yang perlu diterapkan ataupun mereka ini perlu disatupadukan supaya negara kita ini menjadi satu negara yang baik dari segi moden ataupun dari segi kita punya pekerja. Dan dengan hal demikian, negara kita ini dapat menjadi bualan di persada dunia, bahawa Malaysia ini walaupun mempunyai pelbagai bangsa, tetapi mereka tetap menjadi satu padu ataupun mempunyai perpaduan yang baik kerana mempunyai komunikasi yang baik antara mereka satu sama lain. Jadi itu saja dari saya. Wah, saya terbuai dengan ujar beliau. Begitu beribawanya beliau, berdedikasi, memberikan pengenalan dan lebih awal baru menjawab soalan. Di mana dia berkata bahawa komunikasi ini di mana menjadi jambatan, dan dia mengkaitkan rapat dengan ibu bapa, peranan ibu bapa, mendidik anak-anak supaya berfasih berbahasa Melayu. Bagaimanapun caranya berbahasa Melayu di mana-mana saja, mendidik dari awal, dari kecil lagi. Luar biasa pendapat beliau seperti tadi. Seperti yang beliau maklumkan bahawa mungkin saja kita punya perpaduan menjadi bualan oleh tokoh-tokoh di luar. Saya ambil contoh terdekat, ulama Setiausaha Kedua pada 2022. Di persidangan, masa persidangan tersebut, beliau mengatakan bahawa Malaysia mempunyai perpaduan yang dimanakan pelbagai kaum, dan perpaduan ini di mana pelbagai tokoh di luar mengatakan bahawa perpaduan yang menyatukan berbagai bangsa adalah salah satu inisiatif bagus, tapi mempunyai kelonggaran dan akan mungkin berkemungkinan akan meruntuhkan penyatuan tersebut. Namun Malaysia menunjukkan sebuah perubahan di mana perpaduan itu dapat dieratkan sampai sekarang. Kenapa? Kerana Malaysia dia mempunyai toleransi yang sangat tinggi dari zaman Melaka maupun zaman sekarang, zaman penjajahan zaman sekarang, di mana perpaduan kita masih erat. Itulah kenapa tokoh luar menjadi bualan, kan? Seperti yang dimaklumkan oleh panelis kedua, kita menjadi bualan. Ini kerana kita punya perpaduan di Malaysia begitu erat, toleransi. Walaupun perbezaan menunjukkan kita berbeza, namun penyatuan adalah satu bentuk patriotik di Malaysia. Ini menjadi bukti bahawa memang kita menjadi bualan Malaysia, menjadi bualan di mana Malaysia adalah salah satu negara menjadi teladan yang baik. Okey, saya teruskan dengan soalan di mana saya ringkaskan saja di mana waktu kita sudah semakin suntuk. Jadi saya teruskan dengan soalan, bagaimanakah
bahasa Melayu sebagai komunikasi, digital komunikasi, mengikat rakyat berbilang kaum di ruang digital. Coba di manakah? Okey, panelis kedua. Bagaimanakah bahasa Melayu ini menjadi salah satu komunikasi yang boleh mengikat rakyat berbilang kaum di ruang digital? Baik, seperti yang saya katakan tadi, bahasa Melayu ini penting kerana dia merupakan bahasa utama di Malaysia. Kerana dia merupakan bahasa yang paling umum, bukan yang paling umum, dia diwajibkan lah bagi orang Malaysia ni untuk bisa berbahasa Melayu, boleh berbahasa Melayu. Kemudian tadi soalan tadi, bagaimana bahasa Melayu ini dapat mengikat berbilang kaum. Ya. Jika kita lihat bahawa komunikasi ini penting ataupun seperti yang saya kata tadi, penting untuk mereka ini saling berhubung. Bagaimana ia untuk mengikat perpaduan, dan kita fokuskan di sini kepada bahasa Melayu. Ya. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu ini satu bahasa yang mudah untuk dikuasai ataupun ialah dikuasai. Kenapa saya berkata begini? Kerana saya terlihat ataupun limpas di laman sosial saya itu TikTok, satu pelancong ini cakap antara bahasa yang termudah untuk dia belajar iaitu bahasa Melayu. Jadi menunjukkan bahawa bahasa Melayu ini mudah untuk dikuasai, jadi ia tidak akan menjadi masalah bagi bangsa-bangsa lain yang bukan bahasa Melayu ini untuk menguasai bahasa Melayu. Jadi poinnya di sini, bagaimana dia boleh mengikat dengan mereka ni yang berbeza kaum, dengan mereka saling berbual ataupun bercerita ataupun dari mana-mana platform, sama ada WhatsApp ataupun secara bersemuka. Ia dapat menjadi perpaduan ataupun satu ikatan kepada mereka ini untuk sentiasa berhubung kait ataupun sentiasa memahami. Kerana jika mereka, contoh, satu bangsa Melayu, satu bangsa Cina atau India tidak fasih berbahasa Melayu, maka mereka susah untuk berbual ataupun bergaul. Jadi mereka susah untuk memahami satu sama lain. Jadi dengan adanya bahasa Melayu ini, mereka senang untuk berhubung ataupun senang untuk ada dia punya, kalau orang panggil sekarang ni, ada orang punya chemistry ataupun senang untuk bergaul lah, senang untuk memahami. Jadi dengan demikian, dengan mereka ni fasih ataupun tidak perlu terlalu fasih, tetapi jika mereka hanya cukup memahami setiap perkataan itu, maka mereka senang untuk berhubung. Dengan hal demikian, dengan setiap bangsa ini memainkan peranan mereka untuk sentiasa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka, maka mereka senang untuk berkenal-kenalan dengan bangsa-bangsa lain, dan kemudian ia dapat merapatkan silaturahim mereka kerana mereka mudah untuk memahami satu sama lain. Tidak kira sama ada dari segi sukan ke ataupun apa. Kerana jika kita lihat contoh sukan Malaysia, terutama sukan bola sepak, kita boleh lihat di kedai-kedai restoran ataupun kedai mamak ni, kita tengok di situ ada Cina, ada India, ada Melayu. Diorang ni saling bersatu padu untuk menyokong Malaysia. Dan mereka menyokong tu dengan sokongan. Kadang mereka menyanyikan dia penyanyi yang diorang punya semangat kalau di stadion. Satu Malaysia. Yang itu suara-suara, maksudnya diorang masih menggunakan bahasa Melayu. Yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu ini penting dan dapat menjadi ikatan kepada setiap bangsa ni untuk sentiasa bersatu padu. Kemudian kesannya apabila mereka ni bersatu padu, maka negara kita ni tidak akan menjadi kucar kacir ataupun tercetusnya lagi peristiwa berdarah itu 13 Mei. Kita tidak ingin menjadi mengulang perkara tersebut. Jadi dengan adanya bahasa Melayu ni, iaitu bahasa utama dan menjadi bahasa perantara antara setiap bangsa ni, ia akan mengikat perpaduan untuk setiap kaum itu. Wah, luar biasa sebentar tadi. Beliau izinkan saya je. Oh, boleh. Setengah ni satu Malaysia boleh. Saya baru teringat tadi. Oh, Malaysia boleh. Silakan. Malaysia boleh. Okey. Sebentar tadi saya benar-benar memahami beliau. Pujian beliau begitu, bagaimana kita mau sebutnya, begitu menakjubkan, memberikan kekaguman kepada saya, di mana dia menceritakan pengenalan yang begitu lengkap, terperinci, selok-belok, semua diceritakan. 13 Mei semua dia kaitkan. Inilah kita boleh kaitkan orang yang berilmu, betul kan? Inilah ciri-ciri yang berilmu, para sahabat sekalian. Okey. Dan saya teruskan dengan soalan terakhir, di mana dalam era digital banyak ujaran kebencian. Ada sesetengah bangsa mengamalkan sikap egosentrik. Oleh itu, bagaimanakah peranan digital sebagai ruang digital yang harmoni? Baik, jika kita lihat zaman sekarang ni ataupun pada era globalisasi ini, dunia maya ini bukan lagi satu benda yang asing kepada masyarakat zaman sekarang, terutama bagi
belia-belia sekarang ataupun yang remaja, sedangkan kanak-kanak mereka sudah menggunakan platform social media sebagai orang punya medium untuk menjadi hiburan ataupun benda-benda lain. Jadi di sini kita lihat bahawa dunia maya ini tidak lagi asing kerana ia sudah menjadi umum, dan bahkan ibu bapa ni menggalakkan anak-anak mereka untuk menggunakan platform tersebut. Namun persoalannya bagaimana supaya setiap individu tu mereka ni dapat menjadi pengguna media sosial yang baik supaya tidak mencetuskan huru-hara dan menciptakan keadaan yang harmoni. Yang pertama, sudah pasti ini dari segi individu. Setiap individu itu perlu mengelakkan yang utama, mengelakkan menyebarkan berita palsu. Hal ini demikian kerana berita palsu ini dapat mengkucar-kacirkan satu masyarakat itu kerana mereka ini mudah percaya tanpa mencari bukti yang sahih. Jadi setiap individu ini memainkan peranan yang penting untuk menjaga diri mereka sendiri dan tidak menyebarkan sesuatu komen yang negatif ataupun yang insensitif yang boleh menarik kemarahan oleh orang lain, yang boleh mencetuskan kemarahan masyarakat. Yang pertama individu. Yang kedua pihak berkuasa. Pihak berkuasa ini perlulah memperkasakan lagi undang-undang yang sedia ada. Contohnya bagi komen-komen yang negatif dari aspek yang menghina ataupun yang dapat menyebarkan fitnah, yang dapat memecah belahkan kaum ini, mereka perlu memperkasakan undang-undang untuk didenda kepada pesalah-pesalah tersebut supaya mereka ini lebih takut, supaya mereka lebih berwaspada untuk tidak membuat sebarang spekulasi ataupun sebarang pernyataan yang tidak baik. Kemudian setiap individu ni mereka perlu menyebarkan ataupun kerajaan. Bagi pihak kerajaan ni, mereka ni perlu menyebarkan satu poster ataupun posting yang mengaitkan perpaduan antara kaum supaya setiap masyarakat ni mudah untuk mengetahui kebaikan perpaduan kaum itu dan apa faedahnya. Dengan tindakan demikian, jadi kita ni dapat mengurangkanlah perkara-perkara yang negatif daripada terjadi. Jadi dengan demikian, berbalik lagi, hal ini sebenarnya bergantung kepada individu tersebut. Ini yang hal utama, kerana kita sebagai pengguna perlulah mematuhi undang-undang yang sedia ada ataupun kriteria yang sedia ada. Jadi saya wah, Tuan Hafiz, saya terlekkan suara saya ingat. Kalau kita lihat komen-komen TikTok yang kalau ada suatu kaum buat salah, ada komen type M, type C, Kelantan juga. Main negeri. Sebenarnya di atas individu bukannya betul. salah kaum, salah apa. Jadi kita kena perbetulkan mindset kita. Balik pada Wah, sebentar tadi, itulah mengapa apabila kita menggunakan digital, kita memanfaatkan dengan baik. Seperti yang sedia maklum penalis kedua kita, jangan menyebar berita palsu. Itu akan menyebabkan sekutu kita atau penyatuan kita akan rubuh begitu sahaja. Itulah kenapa peranan digital ini kita kena manfaatkan digital tersebut supaya dia menjadi pemangkin. Kita membuktikan bahawa moderniti ini memberikan salah satu pemangkin, pemicu akan kemajuan. Kita mendaulatkan, mempertahankan semua bahasa kita, perpaduan kita lebih erat sesuai peredaran zaman. Seperti yang sedia maklum bahawa penalis kedua kita bilang, menggunakan digital dengan lebih teratur, lebih berhemah dan lebih dengan cara yang baik, lebih berhemah, lebih berhati-hati, dan jangan buat spekulasi handaian semata-mata di media sosial. Seperti kata, media sosial ni benda yang platform di mana kita akan bertemu dengan orang secara dalam talian. Kita tidak tahu siapa yang menyampaikan, dan itu akan boleh menimbulkan atau memberikan satu peluang kepada penjenayah ini yang membuat kebejahatan secara langsung, mengeluarkan unsur keganasan dan unsur yang boleh menyerang sensitiviti sesuatu kaum. Itu betul, saya bersetuju dengan itu. Oleh itu kita cermat-cermatlah menggunakan era digital ini, yaitu digital kita, digital komunikasi, agar komunikasi kita akan lebih erat, lebih orang bilang terjaga katanya. Oleh itu saya akan akhiri dengan beberapa soalan para penalis. Beberapa soalan para penalis. Di mana soalan saya, apakah harapan? Untuk ini saya kemukakan untuk panelis yang pertama. Apakah harapan panelis pada masa hadapan berkenaan komunikasi era digital ini sebagai wahana, alat pemeliharaan bahasa
dan pemakin perpaduan madani. Jadi untuk akhir sesi ini, saya berharap agar kita semua sebagai rakyat Malaysia dan juga generasi akan datang dapat menggunakan bahasa komunikasi ini sebagai suatu pemacu ke arah yang lebih baik dengan menggunakan moden kita punya kemodenan global pada kita hari ini untuk memberi manfaat dan juga memberi manfaat kepada orang lain, terutama sekali dalam memacu pemeliharaan budaya dan bangsa kita. Sahaja. Alhamdulillah, syukur seperti kita dengar tadi harapan beliau. Oleh itu kita kena amanatkan harapan ini, wujudkan bersama-sama. Oleh itu saya akan teruskan dengan harapan kedua, iaitu panelis kedua. Harapan tentang tema kita pada hari ini. Harapan pada masa depan. Apakah era komunikasi digital ini? Apakah harapan panelis kedua tentang peranan ataupun masa depan ni, di mana peranan komunikasi era digital ni? Apakah harapan panelis kedua untuk pada masa depan tentang era komunikasi digital ini? Baik, harapan saya terutama golongan-golongan yang masih muda, golongan belia ataupun remaja ataupun kanak-kanak. Mereka ini perlulah menjaga setiap komen-komen ataupun setiap perbuatan mereka di dunia maya ini, kerana ia mudah tersebar dengan cepat dan ia mudah untuk mempengaruhi seseorang itu. Maka berbalik lagi, saya tegaskan harapan saya terutama kepada individu ataupun pengguna-pengguna media sosial ini untuk sentiasa menjaga perbuatan mereka untuk tidak menimbulkan perkara-perkara yang sensitif yang boleh mencetuskan kemarahan orang awam ataupun memecah belakan kaum kita ini sendiri. Jadi harapan saya semoga kita dapat menjadikan dunia maya ini sebagai satu kemudahan yang dapat membantu kita untuk menjadi lebih maju dan bukannya ke belakang. Dan itu saja. Wah, seperti tadi kita sudah mendengarkan harapan-harapan panelis kita, dan saya kira dengan beberapa hujah di mana perpaduan ini dan juga kita punya pada era moden ini, di mana banyak yang mempertikaikan bahawa era digital ini adalah mengakis perpaduan kita. Ada juga yang menyokong bahawa era digital ini memartabatkan seluruh budaya kita. Namun bagi saya, moderator ini cukup memberikan hujah bahawa pihak yang mempertikai adalah bentuk kebimbangan, pihak yang menyokong adalah bentuk kemajuan. Oleh itu saya kiri dengan sebuah harapan juga. Saya boleh? Harapan saya bahawa era komunikasi digital ini adalah saya memberi penekanan kepada golongan belia, di mana kita tidak adalah salah satu peranan kita, di mana kita memastikan kita memanfaatkan era digital ini, kita menjadikan dia salah satu platform, satu alternatif agar kita dapat memakinkan budaya kita, seterusnya memartabatkan bahasa Melayu kita. Itu adalah harapan secara langsung dari Dulbuk ini, insan ini yang lemah. Yang lemah ini mengharapkan bahawa era digital ini memberikan manfaat secara langsung kepada kita. Betul ada juga panelis. Dan saya rasa saya akhiri dengan forum kita pada hari ini dengan sekian. Terima kasih. Dan terusnya saya akan mempersilakan lagi penghargaan kepada seluruh panelis kita pada hari ini. Berikan tepuk tanganlah untuk diri sendiri. Ya, terima kasih kepada panelis semua. Dan saya akhiri forum ini dan bertemu di segmen selanjutnya. Sekian, terima kasih.